Hello, good morning. Nasi tidak begitu baik pagi ni. Semalam masak nasi Arab. Kita tinggal tempat masak tu. Nak makan kanyi habis. Aduh, rezeki deh. Silapnya kau letak luar Okey. Nah, ya. Ni. Pagi Apa? Saji atas sik motor Saji atas sik motor. Saji atas sik motor. Weh, kanyi dah siap. Ketu kau tengah masuk. Kita nak pergi pakai mudah dah ya. Kita pakai sini dulu platform ni. Yang mungkin tengah hari. Aku rasa tak plastik main. Kita tak ada nak. Jujur. Okey. Habis ni tidur makan nasi Arab malam. Oh, lain sheng habis. Makan ke pok-pok dia lah kau untuk saya lagi. Cari rezeki. The light from behind. Sungai sini macam daleh. Oh, dekat sana ada getok. Jadi kita pergi alik sana. Oh. Aduh, licin lah. Aduh. Licin apa batu? Aduh, nak komen. Rasa masuk pendalam Medah. Tapi penggembala Kuba masih ada dalam ni. Rasa masuk berjejer dah. Sebab kita balik. Aduh, motornya tinggi. Payah sikit nak tekak. Kita ada di tinggi normal. 3,275 meter. 2,350 meter. Suhu pak memang sejuk Kita nak pergi naik tinggi lagi ni. Nak naik tinggi lagi. 10 kilo lagi. 10 kilo lagi. 10 kilo lagi dah perjalanan. Rusing kau minyak Ke sini ada kedai minyak. Rugi dah tak hari. Tak hari dah. Tak jumpa dah. Tengok video kahwin ada mata. Bila pada New Zealand ni, Jalan lah gila. Jing, 10 kilo ke jing?
10 hidung. Kita nak pergi mana? Nak kejuk cari view lah. Dia pasti. Jadi 3,277 meter. Mana tengok ni pun? Mana kau ni pun dah? Ada jalan lain lah. Nak tebuk jalan. Drone. Ya, no drone. No drone ya. Ya, no can. Okay. Alhamdulillah kita telah pun sampai ke destinasi kita. Wih, syadok ke. Allah. Nak ayaknya perjalanan yang masuk sini gila dah. Tapi ada ke. Nak sapa dulu. Ada. Go. Ada orang yang sapa dulu pada kita. Alhamdulillah. Keluar daripada Dopatang. Kalau tak ingat nak rekod tadi, ada seorang tu warga Nepal yang duduk di Dopatang. Dia pernah bekerja di Malaysia selama 8 tahun. Jadi dia bagi tahu set kita ni orang pertama yang sampai di Dopatang. Uish, banyak lembu. Pakai lembu ni kubah campur dengan lembu. Kambing aja ada. Ni lembu. Tapi sini sembelih lembu salah sebab dia ialah agama Hindu boleh jaga sembelih lembu. Sini set dia jadi benda ni boleh lah, salah lah. Di India tak pasti, kalau sini boleh jaga. Tapi sama rasa. Mungkin dia tu lagi teruk. Tapi nak cerita kebaikan sikit di Nepal ni. Orang dia semua baik-baik orang dia semua baik-baik. Saya pergi makan kedai apa-apa semua, cuma layanan dia memang special. Nak gapo pun dia beli. Kadang-kadang puyuk demo ni masak tak ada nak basuh. Suruh dia basuh, dia basuh. Dia basuh cuci. Memang terbaik lah boleh dikatakan. Orang-orang dia peramah. Royak nak ikut, ada ikut, kita baik beli. Kalau dia kata nak cah tu, yalah, tak apalah hot tu ke. Tapi nak oyaknya sebih dia tu, dia buat belakang komplit. Situ. Memang Nepal ni memang bagus lah. Budak-budak tak minta sedekah. Pernah itu ke, macam contoh di India gantung tangan. Gantung tangan minta biti. Macam juga Indo. Likung lah. Kalau tidak dia likung kita macam untuk minta sedekah. Macam sini ni dia baku. Kita pula rela nak bui. Kadang-kadang biarlah dia excited dia gerak ke sayang dia ya. Sayang dia pun mari minta juga. Tapi tak ada lah macam siapa sayang dia tu macam minta mohon tangan, minta juga tak. Macam keadaan tu tidak memaksa. Baguslah Nepal ni, bagus. Cuma untuk pelacungnya ni dia sini lebih kepada hiking gunung lah. Sebab
18 gunung tertinggi di dunia. Dia 8 tu duduk di Nepal saja. Negara dia ni memang banyak gunung gunung tertinggi semuanya duduk di Nepal. 8,000 meter. Jadi sini kebanyakan apa ni? Saya hiking macam nak conquer semua gunung ni. Tak silap saya. Siapa yang jatuh? Allah. Oh, pakai mi jatuh. Siapa yang jatuh? Tali. Pakai mi. Oh, nasib baik mi. Steady. Aduh. Beginilah keadaan untuk akak motor Dia nak terik jadi sini. Kita nak terik jadi sini. cerita mereka sering jadi sini pula. Baik, hari tu jadi kabeh Haizu, ni jadi kepupuria pula Lagi. Ya, mak. Motor masih hidup motor masih hidup. Awak tahu sekali lagi. Okey, motor hidup tak ada masalah Tuai pun hidup lagi. Tuai pun alhamdulillah baik-baik saja. Mungkin dia debal sikit tapi biasalah tu. Ada video. Tahu kau rekod di situ tapi tak tahu kenapa ada dia. Dia ada video dia. Dia Ada rekod. rekod. Tak apa. Beres dah tu, selamat dah tu. Kita teruskan perjalanan kita. Teruskan perjalanan. Tengoklah kawasan rumah-rumahnya. Jalan besar ni, jalan utama ni kalau kira. Bukan jalan je lah, jalan nak pergi kampung-kampung, tapi di jalan utama lah. Pemari pun mari dulu jalan utama, ikut lagi ke Mustang, lebih kuat gini ikut jalan. Cuma yang ni lagi teruk lah. Kalau ada tarik ke atas sana, mungkinlah jalan ni Jakarta juga untuk rancang lagi. Saya ni nak tengok jemeh beraksi. Jemeh beraksi je padu mari ni memang untuk test motor dah. Sukalah tengok dia. Tengok dia beraksi. Tengok dia beraksi. Dengar angin.
Sakit perut. Aduh. Cek, berapa bola? 50 kilo lagi? Allah Rabbi. Saya tak tahu berada di mana, tapi nak pergi ke Gandrut tu 50 kilo lagi daripada sini ya. Tapi saya tengok bandar-bandar dia comel. Itulah. Tempat paling comel deh. Sampai ke mana dah bawa motor. Daripada maghrib tadi ada 50 kilo lagi. Mati makan. Kita baru lepas masuk kawasan bandar tadi. Baru boleh apa ni orang baru tengok bandar hidup. Pasal lama sangat dah duduk kawasan pedalaman. Duduk hidup normal. Aduh. Jalan Nyopoh ni gelom nak jalan. Jalan nak apa lah. Kamu tak ada juga. Ingat tu nak habis tu elektrik. Aje. Jadi bagi mula ke silo belakang. Nak dekat apa eh? Jadi kita 2-3 hari baru ni kita hidup dalam keadaan normal lah, macam pedalaman perkampungan normal lah kata. Ponggoh warga besar-besar apa. Jadi kita tubik di bandar dah. Boleh melihat dah kemajuan dia lah. Ni maju dah ni kedai runcit apa ada belakang lah. Apalah kita rehat dulu santai-santai dulu, baju berkebuk. Saya tanya lah itu. Alah lah. Hati makin kanji lah. Ha. Bek ni ani ni tu green aku tu ngale tu. Aku agri yang kering. Nak sini apa? Baso. Gapo? Alen. Ni Maggi. Ada lah Maggi. Ada Maggi. Donat dia Macam Maggi. lebih tepung kan? Kalau duduk makan donat aptang hal berbuat orang ni boleh donat kerah. Nah, tu kan donat kerah ni kenyal lama. Siapa? Donat kerah kenyal lama. Hello. Main tengok ada. Kita babi. Tengok angle ni ah. Tengok baju. Berdebu saja. Mana? Nish. Debu sikit ah pintu habis. Mana ni? Makan lagi ada. Dah, boleh ni. Ha? Boleh ni. Boleh ah. Ini Tapi idea. Any pig? Pig? Any pig? No. Pig. No.